Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang muntaz. Alhamdulillah, hari ini saya ingin berkongsi suasana majlis iftar jama'i di sekolah bersama warga Mahad Al-Imam An-Nawawi, termasuklah ibu bapa pelajar. Sekarang saya berada di tapak iftar dan di sini semua sedang membuat persiapan untuk majlis iftar. شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Hafizuddin bin Syamuddin dari Kelab TV PSS. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz sihat. Saya ingin bertanya apa harapan Ustaz untuk program pada hari ini? InsyaAllah. Terima kasih Saudara Hafizuddin dari TV PSS. Saya sangat rasa gembira apabila kesemua murid, guru dan juga ibu bapa berkumpul pada hari ini. Harapannya ialah ukhuwah yang terjalin ini akan dapat membantu meningkatkan lagi motivasi kepada anak-anak di Mahad Al-Imam An-Nawawi, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. Saya Muhammad Hafizuddin bin Syamuddin dari Kelab TV PSS. Okay, saya nak tanya Ustazah, apa perasaan Ustazah atas program pada hari ini? Alhamdulillah, saya rasa bersyukur sangat sebab saya dapat hadir pada hari ini untuk menjayakan program buka puasa. Bagi saya hari ini adalah pengalaman baru sebab sebelum ni saya pengalaman saya buka puasa dalam bukan suasana masjid dalam dewan tapi kasih talam lah, tapi hari ini berbeza macam ada piknik bersama dengan keluarga. So bagi saya seronok lah, saya sangat seronok lah dan dapat hadir pada hari ini. وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله Wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin bin Syamuddin dari Kelab TV PSS. Okay, apa perasaan saudari Arina untuk program pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada saudari Hafizuddin kerana sudi bertemu dengan saya. Untuk menjawab soalan Hafizuddin, perasaan saya pada hari ini amatlah gembira kerana dapat berbuka puasa bersama rakan-rakan dan guru di Mahad Al-Imam An-Nawawi. Dan juga dalam masa yang sama rasa sedih juga sebab tahun ni tahun terakhir saya dapat iftar sekali di sekolah ni. Dan saya rasa itulah sedikit sebanyak perasaan saya pada hari ini. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Hafizuddin bin Syamuddin dari Kelab TV PSS. Okay, saya ingin bertanya kepada saudara Muhammad Zuhdi selaku ketua pelajar, apa perasaan saudara untuk program pada kali ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhdi Ruslan selaku ketua pelajar di Mahad Al-Imam An-Nawawi. Pertama sekali saya amatlah teruja dengan program ni sebab program ni dapat menyeratkan silaturahim bersama kita, sesama guru dan sesama waris. Dan lagi satu, tahun ni adalah term terakhir kami. Jadi lepas ni kami tak dapat dah nak rasa iftar jamaah itu. Jadi saya dengan rakan-rakan saya amat teruja lah dengan program ni. Terima kasih. Okay, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Saya Muhammad Hafizuddin bin Syamuddin dari Kelab TV PSS. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Saya ada sedikit soalan untuk Ustaz. Ya. Adakah program yang telah berjalan mengikut apa yang dirancang? Alhamdulillah program hari ini berjalan seperti yang kita rancang lah. Walaupun cuaca hari ini tak mengizinkan, agak lebat, agak hujan, tapi Alhamdulillah kita dah standby tempat dan tempat yang kita sediakan tu cukup lah untuk tetamu yang hadir hari ini. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah itu saja daripada saya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ramadan kali ini membawa lebih banyak keberkatan dalam hidup kita. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.